Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, saya Siti Fatimah binti Mak Nasir ingin mentadbir Inventri Gaya Bercinta. Okay, inventri ini adalah daripada ahli sosiologi John A.D. pada tahun 1973. Dia telah membuat klasifikasi gaya bercinta yang dipanggil Colours of Love. Okey, IGB ni di Malaysia telah dibangunkan oleh Siddiq Mohamed Noor. Okey, setiap individu akan memperolehi skor dalam 6 subskala inventri gaya bercinta. Okey, skor yang tertinggi daripada 6 IGB ni akan dikira dominan untuk diri seseorang. Okey, inventri gaya bercinta ni ada 6 subskala, iaitu yang pertama cinta persahabatan, cinta romantis, cinta permainan, cinta logikal, cinta posesif dan cinta pengorbanan. Okey, ujian ni adalah dicadangkan untuk 15 minit hingga 20 minit. Ujian ni hendaklah dijalankan di dalam keadaan yang selesa, bilik dan tenang. Okey, jawapan bebas, responden boleh memilih jawapan yang sesuai. Okey, inventri ini sesuai untuk responden daripada pasangan dan juga remaja. Okey, macam biasa soalan ni ada 60 item. Okey, daripada 60 soalan yang telah dibangunkan oleh Siddiq Mohamed Noor. Bermula dengan soalan nombor 1, responden akan merekod jawapan pada ruangan skor skala Likert di borang soalan yang telah disediakan. Okey, ni adalah contoh penyataan soalan. Ada 60 soalan inventri gaya bercinta. Okey, nombor 1 hingga 60. Okey, ini pula adalah soalan yang 60 dan ini adalah contoh borang jawapan untuk inventri gaya bercinta. Okey, untuk mendapatkan keputusan daripada skala 1, 2, 3, 4 dan 5, okey, responden akan mengira soalan 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49 dan 55 adalah dalam G1 iaitu persahabatan. Begitu juga baris yang kedua, romantis, soalan yang ketiga dan ke-9, 15 dan seterusnya adalah permainan, logikal. Soalan nombor 4, baris yang keempat dan baris yang kelima adalah pengorbanan dan last sekali adalah kepunyaan. Okey, daripada bilangan jawapan yang paling tinggi nanti adalah dominan gaya bercinta responden berkenaan. Okey, tafsiran untuk gaya bercinta romantik adalah gaya ini adalah cinta yang wujud daripada fizikal yang kuat. Okey, di mana pasangan sangat mempunyai persamaan dari segi hubungan. Okey. Yang kedua adalah cinta persahabatan di mana gaya bercinta ini timbul, ataupun perasaan cinta ini timbul secara perlahan-lahan. Okey, manakala cinta logikal adalah gaya cinta di mana pasangan mencari yang terbaik untuk menjadi yang sesuai mengikut ciri-ciri yang mereka suka. Okey, dan seterusnya adalah cinta kepunyaan. Cinta kepunyaan ini merujuk kepada sifat cemburu kerana pasangan mementingkan ingin bersama pada setiap masa. Okey, seterusnya adalah cinta pengorbanan di mana cinta ini, gaya bercinta ini adalah lebih kepada suka membantu, amat memahami dan gaya ini adalah ekstrim untuk orang yang penyabar. Okey, dan seterusnya adalah cinta permainan di mana pasangan di dalam gaya bercinta ini lebih kepada kurang serius dan tidak mempunyai rancangan jangka panjang dalam hubungan cinta mereka. Okey, kesimpulan. Dalam konteks bimbingan dan kaunseling, inventri ini digunakan sebagai alat penerokaan kendiri untuk membantu individu memahami keperluan emosi serta meningkatkan kemahiran komunikasi mereka dalam hubungan interpersonal. Okey, oleh itu, inventri gaya bercinta ini sangat sesuai untuk membantu individu mengenali diri dengan lebih mendalam. Malah dapat menyumbang kepada hubungan yang sejahtera dan berkualiti. Okey, sekian, terima kasih.